Okey geng. Geng. Okey ni botol JB. Okey ni tebu L2 lah, tebu L2. Customer datang dia nak suruh aku custom. Tebu L2 ni masuk dekat botol JB. Okey, beza botol JB dengan apa? Botol L2 kipas dia. Okey, kipas ni. Ni kipas dia besar lah. Kipas JB kecil lah sini. Beza. Okey, jadi kita akan potong sini. Okey, kita tengok. Yo. Kita kat lubang ni. Okay, kita buat longkang dia dulu. Baru kita boleh ukur berapa banyak. Kipas ni 28.2 lah, 28.2. Okay. Ini 28, ikut lagi. Okay, kita potong dulu. Okay. So, kita ambil 28.2. Okey, dekat sini kita ambil 20, di sini 28.2. Okey, dekat sini kita ambil 28.5 lah. 0.5 boleh, 0.6 boleh. 28.6 boleh. Okey. Dia potong sikit lagi. Adjust speed. Kita bagi slow speed. Okay. Kita buat auto.
ni. Bagi kat bibir ni. Sekarang ni dia straight Tapi sekarang ni kita nak bagi dia bulat sikit. Sebab dekat ekor sini ni. Okey, dekat ekor sini ni. Okey, dia bulat. Dia bulat gitu. Jadi sekarang ni masa kita potong dia straight. Kita nak buat ikut apa dia ikut ni, longkang ni. Okey ni longkang ni. Jadi kita terang masuk. Ini dah banyak sikit. Sikit banyak. Dia dah masuk. Lepas lagi longkang lagi. Dia masih ada apa? Kat ni sangkut lagi. Masuk dah. Kita buat longkang lagi. Lepas lagi longkang dia. Okey gang. Ni kita tadi kita apa? Potong ke ni ke apa? Ekor ni ni. Okey, dah siap dah. Okey, kita masuk. Okey. Kita test dekat clamp tu. Okey. Kita terus ke sini ya. Okey. Pinggan. Beres settle. Settle gang. Okey. Kalau ada nak custom tebu boleh raja-raja gang. Fast. Settle. Baby. Tebu L2. Sebut L2. Marah.